Alright gang, selamat tahun 2026 kepada semua. Jadi video tahun 2026 ni saya sambung lagi dah berkaitan dengan kad. Mungkin ada lagi pasal filem dan game. Jika saya berkesempatan saya ceritalah. Jadi yang saya nak cerita ni adalah kad Ultraman Action Cards. Ni adalah keluaran original daripada The Nine Products ataupun Production. Yang saya tahu dia ni adalah syarikat yang memegang hak cipta daripada Subaraya, yang mana yang menguruskan berkaitan dengan Ultraman lah, senang cakap. Ni bukan daripada Top Cards tapi adalah Nine Production. Jadi kita tengok apa isi dalam dia. Cover depan kita nampak ada banyak Ultraman, dan ada Ultraman yang saya paling minat dalam ni adalah Ultraman Grid lah. Saya tak minat Ultraman yang pertama ni, saya minat Grid. Ada Leo, ada Taro, dan juga ada raksasa ni lah. Saya pun tak pasti raksasa mana, apa raksasa tu kan. Jadi kita isi dalam. Sebenarnya kad ni saya beli, saya rasa lama. Lepas tu dia dah hilang, tiba-tiba ada balik. Masih pun pelik, macam mana boleh muncul balik. Saya pun dah lupa macam mana boleh ada, sedangkan dia dah lama hilang. Saya rasa dia menghilang ni lebih dekat-dekat hampir, mungkin dalam, tak silap saya lah, dia menghilang ni hampir 8 ke 10 tahun. Saya cek ada balik. Memang sangat lama lah kad ni tiba-tiba ada balik. Ataupun lebih, mungkin dekat beberapa tahun hilang. Tapi saya boleh kata dekat 10 tahun macam tu lah. Okey, saya rasa dia kad ni dia ada kombinasi watak hero Ultraman dan juga watak monster penjahat lah. Okey, antara watak yang ada adalah Ultraman Joe. Ultraman Joe ni minat sangat dulu kat TV3. Dia keluar dalam bentuk animasi. Dia ni tak ada dalam bentuk orang, dia memang animasi. Nama Ultraman Joe, memang best anime dia lah. Okey, lepas tu dia ada Twin Tail. Ni watak penjahat lah, famous juga ni watak Twin Tail ni. Okey, ada Ultraman 80 ataupun Ultraman 80. Ni bentuk dia. Badan dia sangat tough ni Return of Ultraman. Ada Ultraman dengan watak monster tadi. Return of Ultraman ni dia punya siri TV dia ada juga dekat TV3. Zaman dulu lah memang saya tengok, ada Ultraman Return of Ultraman, saya ingat lah. Selain daripada Ultraman Joe dan lain-lain. Okay, ada Ultraman Ace. Ni pun best. Tak saya dulu dia pun ada kat TV3. Ada dua watak yang popular. Dia akan melompat, perempuan dan lelaki, nama dia Hakuto Minami. Okay, Mother of Ultra. Yang ni tak ada siri TV, saya ingat. Ada kisah dalam Ultraman Ace ke dia muncul tolong anak dia. Okey, ni watak jahat Star Beam Grayon, Grazigon. Okey, yang macam robot ni. Ada lagi King Joe. Ni pun macam robot. Ni semua tahun 80-an lah ya. Veracron, Alien Cool. Ni macam balabah. Okey, Ultraman. Ni Ultraman yang awal lah. Dan juga raksasa yang antara paling famous. Dia suka gelak kalau anda pernah main game Ultraman Evolution dekat PS2. Alien Baltan, muka macam nyamuk. Gavora. Tapi Alien Baltan tadi lagi popular. Gudon. Tengok dia punya design tahun 80-an. Duncan. Ultra 7 dengan Zofia. Dalam banyak-banyak Ultraman. Selain daripada Ultraman Great, saya paling minat sebenarnya Ultraman Zofi. Sebab dia ada macam gelang dekat tangan dia. Dan dia ada macam ada banyak butang-butang batin. Saya minat Zofi. Zofi dengan Great lah dua saya paling minat. Lain biasa-biasa je. Alien Icarus. Okay, Astromons. Gomora. Ni popular juga Alien Hipporid. Dia tengah lawan dengan Ace Alien ni. Jamira. Macam hantu wokok mana. Ultraman Great. Ultraman Great ni dia muncul dekat, saya rasa dekat MTV7. Yang mana dia ni beza selalunya Ultraman daripada Jepun. Ultraman Great ni daripada Australia. Dekat siri TV dia lah. Dan cerita dia pun sangat best. Yang mana kostum dia lawa. Beza lah, selalu Ultraman kan Jepun, tapi Great ni dia Australia. Zeton. S-Killer. Tak tahu dah kenapa dia S-Killer. Mungkin dia ni pembunuh
watak yang nak mengalahkan Ultraman Ace. Astra macam bentuk Leo Ultraman King. Watak Ultraman King ni pun dia special. Dia tak ada siri TV, tapi dia ada rancangan yang masa siri anak dia nak kalah, dia pun tolong datang lah. Ultraman Taro, katanya Ultraman King ni paling kuat dalam mana-mana Ultraman. Tengok dia ada janggut. Taro ni famous sebab dia ada tanduk. Father Ultraman ni pun dia tak ada siri TV, tapi dia ada muncul lah dalam rancangan Ultraman apabila Ultraman dalam keadaan kesusahan. Famous juga, ada tanduk. Ultraman Leo, dia macam Astra tadi, tapi dia nama dia Leo. Red King dan juga Beamstar. Kalau anda perasan, kad dia tak ada ulangan. Kad dia pun kualiti sangat baik. Ni adalah keluaran daripada Nance Production. Semua dia kalau perasan dia tulis kat sini kan, Subaraya Production Co Limited. Maknanya di bawah lesen daripada syarikat Subaraya yang diberikan kepada Nine Production, printed in Malaysia. Okey, itu sahaja. Terima kasih.